Kerana desa gabungan 10 buah kampung kecil ini letaknya betul-betul di tengah hutan belantara, jauh terpencil dari segala kemodenan. Sejak kira-kira 300 tahun yang lampau, 300 tahun yang lampau, orang-orang Melayu keturunan petani dari Dikatakan terdapat sebuah dusun lama yang terletak di tengah-tengah hutan belantara. Menurut cerita orang-orang lama, dusun tersebut berusia ratusan tahun. Namun tidak diketahui siapakah pemiliknya. Saban tahun dusun tersebut mengeluarkan hasil. Namun tiada siapa yang mengambilnya kerana lokasi yang jauh ke dalam. Jadi ekspedisi hutan kali ini kita akan cuba menjejaki dusun tersebut. Dusun lama di tengah belantara, jauh daripada perkampungan yang ada sekarang ini. Persoalannya, hari ini adakah ianya masih wujud? Jadi sama-sama jom kita mencari jawapannya. Dan di samping itu juga saya nak uji Jungle Boo daripada OTB ni, iaitu OTB Jungle Light, model terbaru daripada OTB. Pihak OTB kata mereka teringin nak lihat kasut-kasut mereka ni berasal di hutan Malaysia, kerana hutan di tempat kita tak sama macam hutan di US sana. Jadi saya akan ujinya. Kita tunjukkan kepada mereka keunikan hutan-hutan kita ni. Okey semua, jom layan sedikit rakaman yang sempat saya rakamkan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Ya, nanti dalam pukul apa? Pukul 2. Salam geng. Salam geng tu sebab ada banet sekali. Okay, so kali ni kita orang bersama sahabat kita orang Anwar. Dan ada lagi 2 orang sahabat kat depan, nanti kita akan kenalkan So Nah, kita nak ke mana ini Anwar? Hari ni kita nak pergi ke suatu tempat rahsia. Ada jauh di dalam hutan tu. Kalau nak tahu, sama-sama kita ni lah saksikan. Jom. Kita pergi ke tempat tu. Okey. So guide kita ada kat 2 orang kat depan sana. Tanya ni. Tanya depa ni. Ni apa ni? Okey, so perkenalkan sahabat kita. Ni Abang Jaka. Ya, Abang Jaka orang asli suku Temia. Dan juga belakang kita ni Abang Di. Abang Di. Abang Di pun suku Temia. Okey. Sahabat-sahabat kita, sahabat orang asli. Okey. So Abang Jaka dengan Abang Di akan bawa kita nanti. Okey. Oh ni. daun cabang. Daun cabang. Ini untuk apa bang? Untuk apa bang? Untuk bakau isap. Oh ni. Gulung-gulung. Buat ni apa rokok digulung. Oh daun itu. Buat rokok daun aja. Rokok ini pun ada boleh juga. Boleh kami buat rokok ini. Ni daun buat balok rokok. Daun kami panggil daun serikat nama dia. Oh, Daun serikat. daun serikat. Tapi orang di luar-luar sana di Ipoh di Kuala Lumpur tak tahu. Orang cakap daun lain, daun mabuk tak ada. Daun. Ini hutan punya. Ni hutan punya. Ini kami punya Ni hutan. ni originalnya bang. Original punya. Ya betul. Di luar-luar sana Kuala Lumpur Ipoh lain. Lain.
Ini tadi itu dia ni, dia original punya. Ya betul. Tak mabuk, tak ada apa. Tak ada campur-campurnya bang. Rambutan Rambutan hutan. Ni cantik ah. Banyak ni. Hiasan. Hiasan apa? Buat hiasan. Akuarium. Sangkuk. Sangkuk. Asli Cemia panggil buah sangkuk. Apa, buah sangkuk. Makan dalam. Kita cuba Kita rasa dia macam mana. Rupa dia seakan-akan buah lychee Bismillah. Masam-masam manis kan? Masam-masam manis macam lychee. Hmm. Buah sangkuk. Ni tak payah buat, tak bawah, tak payah bawa. Rambutan tadi kalau tahu. Terbalik juga lah ni. Itu berubat demam campak. Oh, demam campak. Ambil dia punya apa? Buah dia? Dia punya umbuk. Oh, umbut dia? Umbuk kikis-kikis, perah, lepas minum. Untuk demam campak. Okay Noah, Okey. tunjuk sikit Kat utut hamstring sikit dulu dia tangkap. Okey, insya-Allah okey. InsyaAllah mudah-mudahan. Pelan-pelan sampai. Makanan tu ya. Dia spesies juga. Kan dia ada buah dia kan. Buah dia. Oh, takkan kebun ada buah pula ah. Semua makan. Anet. Spesies Terminata. Tapi bos sakit lah. Dia bukan lebih tipis. Terminata. Mungkin native ventris ke. Wah, nampak. Ubang lama dah. Dia terlebah dia. Lubang beruang korek pokok tu nak ambil madu Buah bangkung. Anu panggil cempedak hutan.
Hanya Tapi yang tak pernah jumpa dekat kawasan Milan yang buah bawah tu. oh yang buah kat tanah tu. Dia banyak. Ah, tu dia geng, ada durian. Geng, Banyak. oh, Tu dia. di sana. Alhamdulillah. Banyak geng. Jom kita naik ke sana dulu. Okey. Okey geng. Ini tempat dia yang kita nak pergi. Okey, dia di sebuah dusun di tengah hutan yang tersembunyi ya. Dusun ni mengikut cerita orang tua berusia ratusan tahun. Cuma kita tak pasti siapa pemilik dia. Ni buah-buah dia, sekejap lagi insya-Allah kita buka lah, kita nak rasa kan. Dan tengok pokok dia. Ni salah satu pokok tua yang usia dia dah ratusan tahun. Memang tinggi ya. Sangat tinggi. Dan mana Dah sampai suasana dia pun macam mana? Suasana dusun lah. Memang suasana dusun kan? Suasana kebun. Dia ada suasana tu. Kalau orang yang faham pasal kebun, dia faham lah. So, apa lagi? Kita try buka dulu lah. kita rasa buah ni. Rasa dulu kan? Okey. Wah. Tengok. Tanya, macam mana bang? Bang cakap. Ada ngam ah? Ngam. Ngam Ada ah. ngam. Okey, Ni bagus. rasa buah dia. Ya, badi tak? Ha. Ada ngam ah? Ngam. Oh, ngam. Faham. Mantap. Makan rasa dalam hutan sunyi-sunyi Sejuk-sejuk sungai kan? Pekat rasanya. Lemak. Tu dia. Ni dia. Dah ambil. Isi dia likat kan Pekat. Sebenarnya inilah lokasi yang kami nak tujui. Dikatakan di tengah hutan ada satu kawasan tu yang dikatakan adalah dusun lama. Dikatakan berusia ratusan tahun Dan tak tahu siapa pemilik dia. Jauh di tengah hutan Dan suasana pun memang nampak suasana macam dusun, suasana kebun. Kenyang makan durian ni, banyak durian ni. Kenapa nampak macam suasana kebun? Kenapa? Dia kebun lama ni. Kalau perasan dia mesti ada pokok bangkung. Bangkung ni tujuannya kalau orang tu pasang joget, dia duduk ke situ pasang joget. Bangkung ni dia masak biji tu, dia bawa lah bila pergi tengok joget tu. Lepas tu ada pokok asam, bergambar asam ni. Tu untuk masak, masam. Jadi kebun tu mesti ada tanaman tu mesti ada tujuan tu. Bangkung tu maksud dia nak berhijrah, nak travel. Dia nak travel apa semua, tengok joget apa semua. Dia akan bawa biji bangkung. Dia dah masak lah, dia dah terdagai. Tu dia. So geng, tempat ni durian banyak. Tapi kenapa orang tak ambil? Cuba tanya bang. Kenapa orang tak ambil bang buah ni? Pasal jauh. Pasal jauh tempatnya jauh. Nak ambil, nak bawa keluar tu susah kan? Susah. Jauh. Banyak geng durian sana-sana. Sampai ke bawah sana. Banyak ni. So geng, sini banyak dia anak-anak durian dia bang Anak tumbuh daripada biji dia kan. Dia daripada biji dia dulu tu. Dia jadi dia menjadi-jadilah sini. Dia menjadi sini. bertambah-tambah lah. Dia bertambah lah sini. Dia tak makin tak ada, dia bertambah. Tambah. So banyak pokok-pokok anak muda kat sini tumbuh. Banyak buah dia. Oh tu dia. Banyak buah dia.
buah kasai, tapi tak masak lagi. Gerak tari kehidupan kita yang penuh keindahan. Tanyalah pada dirimu sendiri bagaimana masa silam yang beronak duri. Mungkin kau tahu manisnya. Bertuahlah bumi yang dipijak, seandainya langit disanjungi, kasih sayang semakin terserlah asyiknya. Ku tak rela hidup disiakan, riak di mata di hati buta. Baik saja kita gemilangkan untuk kita semua. Bentangkan permadani yang berbadu hanya untuk kita mahkotakan nurani dan naluri. Di sini damailah hati yang resah dan kecewa. Antara kita ada lebihnya, mungkin terlindung indahnya. Bertuahlah bumi yang dipijak, seandainya langit disanjungi, kasih sayang semakin terserlah asyiknya. Ku tak rela hidup disiakan, riak di mata di hati buta. Baik saja kita gemilangkan untuk kita semua. So geng, sekarang ni kita dalam perjalanan pulang. Kita singgah ke satu lagi dusun lama, dusun purba. Saya panggil dusun purba lah. Okey. Masih banyak pokok-pokok besar. Dan pokok-pokok anak dia pun banyak dah naik. Dan pokok-pokok yang dah tua, yang dah mati pun banyak. Dia ada lagi atas bukit sana. Tapi kita
sebab dah suntuk, sebab kita dah janji dengan apa, ayah Anwar untuk ambil kita orang kat depan sana pada sekian-sekian jam. So kita kena terus shoot keluar. Okay. Sini memang rasa macam suasana dusun. Tapak apa tu? Ni tapak landak. Tapak landak. Yang ni gajah. Okey.